sedap lah, kena kuih. Dia sedap, dia bau rasa Kelantan. Agak-agak boleh pergi dah Jepang ni. Salah lori ni, aku pedai lori ni. Assalamualaikum, selamat pagi Kota Baru, Kelantan. Hari ni kami nak pergi makan-makan. Semua ready? Apa dia? Dia pakai ni campur pula. Apa pasal minyak wangi bergaduh. Okay, so kita nak ke Lini Nasi Kerabu. Ini yang disuggest. So kita try tengok. Adakah ngam tak ngam? Mana dia? Dia area kita nak pergi dekat KB Mall so. Shell Bandar Kota Baru dekat Jalan Dusun Muda. Okey, kita nak pergi sini. Lepas pergi makan nasi Kerabu, saya nak pergi motor station nak cari side mirror. Semalam dah kena saman, nak kena cari side mirror. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa, jalan dulu. Lepas tu pergi beli bawang nak BBQ malam lagi. Agak saya patah baru perasan. Apa dia? Kita kena record. Lah ni Sat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana seorang lagi? Ni. Kita mari 7. Berapa je ni? Mana seorang lagi? Okey tak? Balik ni main fikir aku buat spek. Tak icuk. Weh, Zek suku murah lah ni. Apa yang tegak tu? Untuk pengetahuan, kalau skuter dia punya maintenance lagi teruk pada motor yang tak boleh start ni. Untuk pengetahuan, kalau kena mampu. Untuk pengetahuan apa? Aku tak ada pengetahuan. Aku tak ada pengetahuan. Boleh tu. Minyak aku ada lagi ni semua. Betul. Oh. Boleh tu. Mojoklah homestay kami jauh daripada rumah orang. Jauh jugalah kat sawah. Lini Nasi Kerabu. Lini Nasi Kerabu kan? Lini Nasi Kerabu kan? Lini. Muka Lini, L-I-E-N-E-Y. Aku jaga belakang. Ini. Lini Nasi Kerabu dekat bandar. Yang saya dekat TikTok dia lah, aku cari tu. Merah okey, merah okey. Mat, okey. Aku jaga belakang. Dah, aku buka juga. Dah boleh buka. Tolong. Ui, mi siapa? Tong lah brake ada palat. So hari ni pagi ni cuaca agak mendung. Hopefully tak hujan. So kami nak ke breakfast dulu. Sekarang ni pukul apa dah? 9.49 breakfast. Late breakfast. Masjid ni. Oh, masjid. Oh. Kelantan ni kita tempat lebih kurang kita berada kampung dah. Wadi. Atau sampai pantai ni bawah. Bukan mi. Ojok lah mic aku ni tak tangkap sangat apa cakap. Agak lah. Dia nongkat dah aku buat lagu lah.
Tadi kan video-video ni. Ya. Ada video kita mandi koleh. Boleh. Apa? Nanti bang. Lepas tu yang belok tau, tapi tak apa jalannya. Dia dah reload tu. Video bang. Ha? Ah. Dah bukan saya. Kalau nak edit lagi, aku airdrop dekat iPad Ikuan. Lepas tu edit lah buat lagu tu. Ada orang IP Ikuan. Ikuan ada iPad dah ni. Dia tak beritahu kita. Dia beli seorang-seorang. Orang betul tak tahu. Oh, Ikuan ada iPad 4 mata. Gila kawan. Gila. Oh, dah 300 bulan kan. Boleh untuk 2 bulan boleh tu. Kalau ke mana apa? Idea terus apa Ami free. Keluar ke lain. Dah memang boleh lepas tu kita belok tadi ni Ikuan. Dah Ikuan. Oi ada R1M. Dah R15M, sorry. Ikuan memang suka bawa kita explore kampung. At least Zaf akan Allah bang. Zaf Mi tak perlu kau Mi sampai sliding tayar belakang, mentang-mentang dah brake. Oh dia belanja. Balik ni aku nak pasang brake kan. Oh shit. Aku masih pasang ya. Oh, side mirror semua pasang. Memang button on. Diam habis. Aku cuba jadi orang baik. Aku nak ada side mirror habis. Aku cuba habis. Walaupun dia ada oh, hilang title makrem. Oi, bawa white coffee dah minum tadi. Minyak ke? Ha? Minyak tu lah. Minyak apa balik? Ya, E je. Cantik. Aku pun kalau E aku Banyak ke orang lah. Kemon lah. Oh, tengah ada bocor. Dah kenapa? Ni air kerja. Apa yang dia kelang kabut sangat? Aduh. Chill bro. Sabar Mi. Pukul kalau tak ada buat ni pukul je. Oi, Apis melajukan diri. Ya, itu dia. Dengan balik coklat. Itu dia. Isi kasihan lah no. Memang aku suruh dia rekod aku. Aku jaga belakang. Oh tu lah orang tinggi. Dalam benda ni tak ada apa tau. dalam agak kita pun dah patah dah. Pergi motor tu lah. Dah lah, kita pergi makan tu. Jangan. Sehari. Kayak ni. Oh, ada alamak polis ke VMK? Api takut. Alamak. Mana-mana. Tumpuk body kalau pun. Isi minyak tu. Sekejap je bang. Memang betul lah simpan. Yang tu buat aku patah balik hosting habis. Jadi orang lepas baju. Oi, faham. Oh, agak. Agak berita lah. Pakai projek lah. Faham pula tinggal vlog lah. Usah pakai projek mau. Oi, mau sedap ah. Berapa ringgit minyak aku dah penuh ni. Dia lihat. RM8. Amount charge RM13 lah. Oh, jimat.
abang 13, saya isi tadi 15. 16. Sebab hang ni kot 16. Dia hang ada bocok. Betul ke? Dah bukan, dia ada bocok. Aku dah bocor. Betul. Aku ni tank bocor tu tak pernah bocor. Dia penyakit. Let's go, lapang ni. Oi. Terus. Jangan terus. Kena langgar lori. Bukan. Yelah, kita ambil gambar. Oh, undercover. Selamat dah ni. Bas. Habis ambil gambar. Aku ada belakang tu. Aku record benda tu. Moment tu. Aku record. Aku saya kata, oh damn benda tu. Syamil hampir. Syamil dia lagi, oh sniper. Yelah, kena sniper on attack. Tom Yum Cafe tengah bandar. Pencok. Dah dia lambat. Dah dia aku bagi tak aku marah dia record lah aku. Dia pun ya kan. Mana tahu. Oh dia matang. Saya aku nak nyorok belakang mana. Allah. Tangkap pandol. Apa dia? Dah pagi ni, hari petang, tengah hari sikit dapat keluar. Civic dah. Aduh, come on. Dah nampak aku dah menyorok belakang Zaf. Penting ada member besar-besar. Dia budak LV lah, silver. Dia dekat yang silver. Duduk belakang boleh tu. Aku blok belakang. Masuk kanan. Sampai dah depan tu kan. Kena tepi jalan kan. Buka, tutup balik. Tak tahu. Buka. Tu nanti abu tumis. Basah tu. Ya, basah tu. Apa tak bau? Tak bau. Bau tak mau pakai. Mau pakai. Apa dah? Dia kalau baca apa? Saya nampak. Benar-benar lancar. Kita kalau pesta negeri kita ada pelat dah. Sahur dia tekun. Oh, mati. What? Ha? Pasal apa? Pasal grup. Okay, sampai. Wow, best. Okay, kita sampai nasi kerabu. Lini nasi kerabu tumis. Betul tak? Ya, jom.
Let's go. Makan. Kabur dah. Nak krabu ke apa? Dia ada 2 jenis. Ada 2 je. Galak tumis. Saya hak biru. Biru. Tak biru. Nak tumis ke? Tumis yang Tumis mana? ada kuah. Tumis ada kuah. Tumis kuah. Ah. Kalau galak tak ada kuah. Tumis. Tumis. Mana Ben? Siapa saya kau tu? Baik. Orang Orang apa? biru. Biru. Saya buat tumis saya. Mana aku tak tahu. Ni kat kolesterol. Oh, gila. Makan elok. Buat ayam kau ah? Awal bang. Ha? Awal bang. Oh ya, wai lapang ni. Ayam apa dia pun. Ada seorang tu makan dah bang. Jadi memang Gemuk oh. Ngamuk. jadi. Ayam. Bang tidur. Dah ikut dia. Okey. Oh, sama kau sama macam aku. Hah? Mau. Aku tak nak cakap tak mau sampai. Tu bang nasi kendak. Mati lah kita. Ambil dulu. Awak juga ni ada. Nasi. Duduk dekat timur boleh ke? Dulu bang. Oh, cantik. Sambal lebih. Boleh. Dulu. Kita makan asap sikit. Oh, banyak kuih tu. Ni apa dia? Aku. Jangan salah sebut. Bahaya salah sebut. Duduk luar tu. Ini nampak lebih mesra ni. Sini ya, kita dah. Dah apa sini je. Ha? Kucing je. Buat. Menu apa ni kau? Kambing. Apa? Kambing. Saya nak rasa Oi. Aku dan Kelantan. Aku yang ikut video ni kau. Betul lah kita tak dapat job review makan. Orang powder je. Dia ada lagi kan. Betul. Apa dia apa? Daging? Daging apa? Kalau Ayam Penang ada. ayam semua negeri dah. Daging apa? Lagi lembu. Ni Oh, dah ada daging. Boleh kan? Ini pun ada pakai kambing. Ni salah kan? Jauh. Kambing. Yo, tolong mesti tak ni. Bila ni? Yalah tu. Tak kira baru. Dia minta ah. Lagi nak bagi tahu makan apa? Ha? Lagi nak bagi tahu makan apa? Kan nak kami. Ada sampai ya? Aku tak ada sampai. Ada debu. Ya, tu sedap dulu ni. Aku dah pikui. Tak ada, aku tak ada. Solok lah. Solok sedap aku kalau makan. Dia jadi buat lorok. Dia letak kat tepi-tepi. Oh, lomak bawah. Aku ni. Dah. Macam aku kuih lah. Makan asin tak macam. Dia rakam diri sendiri yang makan. Jangan terjadi. Rakam diri sendiri je. Dorang kenapa dia lantai dekat orang. Ambil pun memang kalau tahu. Kan nampak dagu dia kan. Saya cuba 2026 nak buat membah luar sama je. Habis Azah nak lebih. Macam lego. Okey ya. Abang tunduk sikit. Okay guys, kita dekat nasi. Nampak kawan-kawan support. Dah. Rasa dia Ben. Bro. Ben. Mana kita cakap ni dah? No. Memang kocok. Aku dengar record. Mana nak cakap Penang? Dekat tempat public kan ada. Abang Penang cakap Penang. Guana ni. Ya abang soal yang buku dulu. Yang betul aku kalau kat public jangan ada try. Rasanya Dah. Mana? rasanya seperti Kuat lah. Terik. memang wajar nampak. Sebab tu saya tak buat job makan-makan. Saya nak cakap tangan main sini. Seorang memang kuat dah. Kuih mana ni? Tayok. Oh, sayur sedap lah kena kuih. Tak dia sedap, dia bau rasa Kelantan. Ada dia mau.
Dah tengok Syami dengan Apis makan. Oh ya, aku nak tadi nanti aku baik-baik ni. Dua komen. Dua pemain tengah makan nasi kerabu. Jom sikit. Jom. Main Melayu, main Cina. Main Cina. Acah lah. Ambil lah. Nah, tolong. Tak makan sampai. Aku pula tadi aku tak nampak banyak benda ni. Tolong habis. Tolong habis kan? Tolong habis kan? Nak tolong dia, nak tolong. Modeling. Aku isi lah, jangan bagi aku yang kulit. Lalu aku ni apa bang? Abang sikit je orang yang aku tak makan. Tak payah. Kacau aja ni. Dia abang tak boleh lah. Tak buat. Bismillah. Rasa dia jahat. Boleh. Soto bunci. Syami suka makan sotong. Kepada yang mendengar dan menonton, Syami suka makan sotong, mi goreng sotong, Pada si dia. nasi goreng sotong. Nasi goreng sotong ya. Fun. Wah. Tapi memang kocak. Okay, so jom. Alhamdulillah kita dah makan. Sekarang ni kami nak ke motor station tak? Saya nak tukar sprocket. Saya pakai sprocket 14. So nak tukar sprocket 15 kot. Ingat aku 14 sedap, tapi dia mengerang sangat. So agak merisaukan. Saya rasa better ni lah, tukar sprocket lah. Nak pergi motor station. Saya tak tahu ada orang kat sini, tapi biasa pergi lah. Loh, tak detect lagi ke apa? Sini memang dia bawa keluar kau-kau lah. Balik kona, baca lutut sikit. Oh, tak payah. Kalau baca lutut, bagi lubang kau. Jabatan ukur aku nampak. So aku tengah menegak ni. Lagi dia tahan aku. Assalamualaikum bang. Bazar Tak Uru. Ada lagi lah Bazar Tak Uru? Ada tu angkat sangat tadi yang repair tadi. Man. Orang gitar. Geng-geng gitar. Nak jalan. Hai, boleh jalan tak? Okey. Tak pasal dekat mana? Ada ni sebelum Lila kali daripada doktor. Hari ni ada marah tu. Tapi dia boleh masak. Oish. Boleh hilang. Boleh. Oh, ada di awal. Nak beli apa ke betai ya? Betul ada dah. Okay, sampai dah motor station. Motor station ni kedai kuning ni. Oh. Kau beli apa? Boleh lah. Ui. Apa ni tahu dia faham je. Macam tokok lah. Kenapa pasal? Bagi lah. Bagi ni. Oh, sorry. Ni. Tak dah dia tengok orang luar ni. Orang luar Jom cek. Dekat atas ni. Dekat ni Kamarudin. Kamarudin. Ni
Bukan belok. Aku pelik lah phone dia. Set off dulu. Disconnected kot tu. Akan freestyle. Aku nak masuk juga abang pergi tinggal. Kata aku kalau ni. Aku tu ni. Kenapa kau pergi dia? Hah? Pergi dia pergi tu. Tu bong lah ni. Ni bong ni. Motor lah. Tu. Bong elek ni. Oh ni speakernya stiker. Oh speaker. Kamera muka atas tak ada. Kamera tak ada. Kamu hantar tak? Tak ada habis. Habis saya beri KM habis ya. Dia mana? Ada skru apa? Skru paling awal je. Ini skru ni ke Nak beli kan? Saya tak ada. Habis. Kau beli apa? Ada soket lah. Dah bagi ringan sikit ujung. Unco. Spray sama miring. Dah aku tak. Okey, pasal. Dia sokong dengan Fikri. Ada apa dah bila dia main? Apa pun tak beli Fikri. Alah aku tahu Fikri ni apa dah. Ada buat gaya. Oh, gaya sama. Anak bapa. Dia matang lah. Ini matang. Proses matang. Tak weh. Apa gaya kakak. Gaya bojan. Dah dia bagi rokok dia gaya bojan lah. Okey, settle beli sepaket dah. Saya balik homestay tukang. Saya pakai 15 balik. Mana balik? Okey. Woi, pok aku tak gambar. Ni Jepang ni. Dia lebih tengok ah. Baik. Agak-agak boleh pergi dah Jepang ni. Ejen kita pilih kita sembang. Ni terus ya. Sibuk dah. Pakai jari. Bawa ni. Atas nak pergi tu. Apa ni? Sami ni dah tempat lepak-lepak ni. Tempat tu lotus. Ikut lontar. Aduh. Ya, sabar. Ada saya Sungai Kelantan aku tunjuk hang. Lotus tu. Sudah ada lah. Sini ada kita duduk kan yang mahal kau. Apa tu? Benang hijau. Aku duduk lah. Lotus nak masuk parking mana? Stop. Oi, magat aku lagi teruk ni. Oh, nak scan lah minum kopi tu. Dah mau masuk kopi kan? Ni. Lagi bantu beli yang. Ni parking. Dia betul-betul. Dia belakang tu Syami kat sana Sungai Kelantan. Bagi tu rondo. Oh, tahu lah. Ikuan. Oh, dia pakai tu aku lecok kan. Wala. Kalau pakai habis tau. Pakai habis. Allah lori pula. Oi. Pakai habis. Dah parking ni luas ya. Dia pun parking kat jarak. Pakai ni. Oh tu dah. Dia benda abang tu. Cik. Aku benda dari you. Kemas. Abang benda tu. Dia apa yang pilih? Kemas asal.